Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersama saya, Fiona Zuzati. Bersua lagi dalam Galeri Nasional yang akan memaparkan dua segmen untuk tontonan anda minggu ini. Usia bukan penghalang. Kembara ABC Bikers menjelajah ke Bandar Maharani. Tua, muda, sama hebat, sama rancak. Muhammad Samsul Ishak ada ceritanya. Saksikan Otai Handle Monkey. Teruja memiliki motosikal berkuasa tinggi. Ia bukan sekadar lambang kebebasan dan kekuasaan, malahan kepantasan yang mutlak. Derumannya mampu membuatkan segenap perhatian tertupu ke arah mesin tersebut. Belum lagi menyaksikan keupayaannya membelah himpunan kenderaan di lebuh raya dengan begitu mudah sekali. Konvoi. Apalagi yang mampu memberikan kepuasan kepada penunggang sejati selain daripada aktiviti rutin ini. Konvoi amal, konvoi jelajah seluruh negara, konvoi antara negara, malah konvoi ke rumah pengantin sekalipun mampu memberikan kepuasan kepada pengikutnya. All Bikers Club Malaysia, ABC, salah satu kelab motosikal yang aktif menganjurkan aktiviti bagi ahli-ahlinya, berpusat di Sijangkang, Selangor, baru-baru ini memberikan ruang kepada tim Galeri Nasional menikmati kepuasan berkonvoi bersama mereka. Memang acap kali menyertai konvoi sebegini, tapi setiap kali menyertai konvoi, memang beginilah reaksi mereka. Teruja dan terus teruja. Serba sedikit tentang keunikan ABC Malaysia dihuraikan antara orang kuat kelab ketika ini, Haris atau nama sebenarnya Razali. Okey, ABC All Bikers Club Malaysia ditubuhkan sekitar tahun 97, lama dah. Tapi bukan saya, orang-orang sebelum saya yang tinggal pun hanya seorang je. Asal dia ada 5 orang, base di Sijangkang. Dan sekarang ni nampak besar dengan kehadiran ahli yang lebih ramai. Dan tempat perjumpaan resmi kita orang di Seksyen 13 Shah Alam, Restoran Kilini. Aktiviti kali ini sesuai dengan kita punya tema Riding the Wind of Brotherhood. Kita nak merapatkan hubungan persaudaraan di antara bikers, sama ada yang beragama Islam ataupun tak ada. Kita nak rapatkan lagi hubungan kita supaya nampak satu Malaysia. Sama ada di mana-mana kita berada, kita bawa slogan tu, menunggang angin persaudaraan. Kerjasama dan semangat yang jitu antara anggota adalah kunci kejayaan bagi konvoi sebegini. Jika semangat begini tidak ada dalam sanubari golongan penunggang ini, memang sukarlah merealisasikannya. Kata-kata nasihat berserta bacaan doa kepada Yang Esa dipanjatkan bagi melancarkan perjalanan. Disertai anggota polis yang sudi bekerjasama sebagai marshal, perjalanan ke Bandar Muar dimulakan.
Perjalanan dilalui dengan penuh disiplin bagi setiap anggota mengikut arahan yang telah ditetapkan. Bukan saja bagi kelancaran konvoi, bahkan keselamatan anggota konvoi dan juga pengguna jalan raya yang lainnya. Pemandu lain juga begitu memahami dan seronok setiap kali melihat konvoi ini melintasi kenderaan yang dipandu. Kejadian yang tidak dijangka berlaku tetapi menunjukkan semangat tolong-menolong yang tinggi para peserta. Sepanjang perjalanan, pelbagai pengalaman dialami. Hujan panas tetap diredah. Gelak ketawa mengisi ruang setiap kali konvoi berhenti rehat. Ini membuatkan perjalanan jauh yang ditempuh bagaikan tidak dirasai. Hubungan silaturahim dieratkan bukan sekadar sesama ahli kelab, malahan dengan kelab-kelab lain juga. Contohnya pertemuan bersama Muar Bikers Club ini di dataran Tanjung Emas. Adat menerima tetamu, rombongan ABC Malaysia dibawa menjamu Mi Bandung Muar oleh Presiden dan ahli MBC. Welcome semua, welcome to Bandar Maharani. Kebiasaannya, ulang tahun perkahwinan diraikan di majlis makan malam yang romantik, tenang dan selesa. Tetapi tidak bagi pasangan dari Kelang, Kumaran dan Amani yang memilih kerajaan mencabar seperti ini. Yang ni kita pergi ramai-ramai. Lepas tu dia pun sendiri cakap, anniversary ni tak boleh lupa. Ramai-ramai ni meriah sikit dah. Untuk experience lain lah. Untuk cari pengalaman lain. Duduk kat restoran ni dah bosan. Dah lama dah 6 tahun buat benda sama kan. Happy sebab ramai yang wish. Selalu tak ramai. Kita doang aja. Kali ni ramai yang wish kan. Rasa lain lah. Usia bukan penghalang. Bagi kebanyakan orang, ia hanyalah sekadar nombor semata-mata. Walaupun kelihatannya agak janggal, tetapi bagi Profesor Sahih dan rakan-rakan yang seangkatan dengannya, alasan yang bersahaja menjadi jawapan. Bila dah tua ni banyak perkara lah yang kita harus kita buat lah supaya kita dapat maintain dan betul pelihara kita punya rasa muda tu. Jadi macam saya ni, saya suka berada bersama dengan geng-geng ataupun kawan-kawan semua. Motor besar ni satu ikon lah, lebih kurang begitulah. Jadi saya tengoklah kalau motor tu besar, rasa kita pun rasa besar lah lebih kurang. Jadi terpaksa gunakan tenaga yang lebih untuk menggerakkannya, maka kita terpaksa jaga kita punya kesihatan. Dan barangkali motor besar ni menjadi satu macam budaya sekarang lah pada orang, terutama orang muda. Kerana yang muda akan memahami yang tua akan memahami yang muda, dan jangan fikirkan yang tua ini tak boleh buat apa-apa. I'm already 65 tapi masih lagi dapat bercampur dan bergaul dan berketawa dan berjenaka antara orang muda dan orang yang tua begitu. Lebih gemar digelarkan sebagai veteran, ada nasihat berguna yang mahu diberikan kepada golongan muda penunggang motosikal sebegini. Berhati-hatilah di jalan raya dan senantiasa menjaga disiplin, ikut kata-kata marshal, ikut kata-kata orang lain, dan jagalah kita punya peranan kita bila berada di jalan raya. Sambil itu kita dapat keseronokan tetapi juga keselamatan. Semoga riding dengan selamat sambil merasai kehebatan hidup ini. Itu tak terlalu falsafah. Okey. Sesungguhnya aktiviti berkonvoi sebegini mampu memberikan sesuatu yang positif jika pengisiannya serta matlamat positif kita terapkan. Terima kasih Brothers, terima kasih Zabah Farm, terima kasih Muar Bikers Club. Ada umur kita jumpa lagi. Syabas, Otai, Handle Monkey.
Galeri Nasional Tercipta Memori. Rangkumannya di sini. Akhir bicara, salam sejahtera dan salam satu Malaysia.